UMNO di akar umbi masih ramai, tapi di atas dah jadi AMDA. Ini yang menjadi masalah. Tapi di akar umbi mereka ramai yang sokong PAS. Di sini pun ada orang-orang UMNO tu. Sebab apa saya cakap tentang begini, orang bila kita nak menang pilihan raya dan kita nak menyatukan ummah, kita kena tarik semua orang. Orang-orang UMNO original ni, dia terbuka dengan PAS. Saya rasa dia sokong kalau PAS jadi PM. Tanya orang UMNO. Banyak dia orang WhatsApp saya kata sokong. Tapi dia tak boleh cakap terang-terang kan Zahid Hamidi marah. Tapi dia sokong. Dia memang terbuka hati dengan PAS. Tapi of course orang-orang kaum dia UMNO ini, dia dengan bersatu dia ada terasa hati sikit. Dan kepada orang bersatu pun dengan orang UMNO dia ada terasa hati sikit. Tapi dua-dua okey dengan PAS. Okey. Sebab itu saya cakap, kalau nak satukan tiga parti ini, PAS lah kena memimpin. Ya, betul. Sebab yang ni mengajuk dengan yang ni mengajuk dengan yang ni, betul? So kita yang dua-dua okey ni lah, kita kena memimpin, tuan-tuan kena memimpin, betul? Betul. Sebab itu Tan Sri Muhyiddin tak ada atas pentas hari ni, tuan-tuan. Tapi mungkin dia tengok lah, esok keluar YouTube ke apa kan, esok kan dia marah saya ke apa, saya tak tahu. Tapi saya nak cakap sikit pada Tan Sri Muhyiddin lah. Tan Sri, saya cakap ikhlas sebagai, saya bukan ahli mana-mana parti, tetapi sebagai yang bebas lah, orang bebas. Saya nak tengok penyatuan Melayu ini. Kalau bersatu lead jadi Perdana Menteri, saya tak rasa wakar-akar umbi orang UMNO senang terima. Kalau Tan Sri tak percaya, pergilah tanya orang UMNO lah. Saya ramai orang UMNO kenal lah. Mungkin dia cakap lain ke apa, esok dia maki saya ke apa, saya tak tahu lah. Tuan-tuan, saya dah kisah saya ni tahan maki. Macam-macam kena maki, saya tak kisah. Tapi itu hakikatnya, tuan-tuan. Orang UMNO boleh terima PAS untuk memimpin, tapi bila bersatu, bila kita pergi pilihan raya pun sama. Saya lihat kawan-kawan saya dalam UMNO, kalau calon itu PAS, mereka akan undi. Tapi kalau calon itu bersatu, mereka macam mana ni? Mikir dua kali. So ini hakikat. Bukan saya nak cakap apa, tapi dua-dua mereka bersatu dengan UMNO, mereka okey dengan PAS. So, sebab itu saya kata, kalau kita nak menyatukan ummah, menyatukan orang-orang Melayu, saya nak cakap pada Tan Sri Muhyiddin, saya nak minta pada Tan Sri Muhyiddin, pada kali ini Tan Sri boleh tak beri laluan kepada PAS untuk menjadi Perdana Menteri Malaysia, tuan-tuan?